Soalan pertama, benarkah ada payung emas untuk kaum wanita yang bermadu di akhirat nanti? Awal-awal bahan dah. Jawabnya, tidak ada hadis sahih atau hadis hasan yang menyebut lafaz payung emas sebagaimana yang disebut oleh ulama. Bukan kita yang tukang cari, ulama cari. Tapi ulama telah menjawab. Ini perkataan hukama ataupun salafus salih yang maksudnya benar, yang berupa majas, sindiran cakap. Artinya, siapa mana-mana isteri yang redha dengan suaminya berpoligami kerana dia sayang pada suami, dia tak marah dan dia tahu ini hukum telah diharuskan oleh Allah, dia redha, maka balasannya adalah syurga. Payung emas bukan payung, mana balasan syurga. Payung emas saja buat benda kalau tak masuk syurga, duduk payung emas saja duduk luar tu. Tambah maksudnya masuk syurga. Bila masuk syurga lebih pada payung emas ada. Rumah daripada emas. Nak tasawuf kata payung dalam syurga. Jadi kinayah cakap bukan bagi payung, sepayung bukan. Maknanya mereka disambut ke syurga kerana redha suami mereka daripada mereka. Sebab dalam hadis kata mana-mana suami isteri yang suaminya redha dia, mana suka dia, dia masuk syurga. Faham? Jadi bukan maksud payung mah tu makna hakiki betul payung. Maknanya dijemput ke syurga. Tak sabarlah bab payung mah ni. Nak dapat syurga 3 perkara. Pertama, taat Allah, taat Rasul, taat suami. Mereka suami kita tak mampu nak kahwin lagi, selipar kita pun tak beli, pakai ikat ngedawa, nak bini seekor lagi, tak boleh tu. Faham? Tu kita kena nasihat. Nampak? Kalau dia mampu, silakan. Soalan seterusnya, di Malaysia ada 3 calon. Calon Islam lawan calon Islam, calon Islam lawan bukan Islam, calon bukan Islam lawan bukan Islam. Bagaimana Islam mengajar cara memilih calon itu? Masalah calon-calon ni tidak ada nas yang qat'i di dalam Quran dan hadis. Maka bila begitu ulama-ulama berijtihad. Bila berijtihad sudah tentu ada pro dan kontra. Faham tak? Kerana tak sebut dengan totok. Jadi ulama haraki berijtihad. Jikalau maknanya calon itu memberi kebaikan kepada Islam, maka diharuskan. Kalau tidak memberikan kebaikan kepada agama sekalipun dia orang Islam, tidak diharuskan. Ini ijtihad. Bila ijtihad, mesti ada keputusan yang berbeza. Sebab tu ada hukum yang berlainan dalam masalah memilih calon bukan Islam. Jadi kalau kita yakin dengan pimpinan kita, maka kita serah dengan ijtihad mereka itu. Nampak? Jadi kalau kita nak berpegang dengan pandangan yang mengatakan tetap Islam lebih baik daripada kafir, boleh juga dua-dua pendapat adalah benar belaka. Tak sah nak badak. Soalan seterusnya, adakah kita bukan ahlul bait jadi ahlul bait jika menikah salah seorang ahlul bait? Dia kata kita bukan ahlul bait, kita nak kahwin dengan orang yang bukan ahlul bait. Dengar molek-molek. Keturunan yang diakui oleh Rasulullah bukan hak lain Nabi dah aku. Maknanya yang diakui oleh hukum syarak yang paling tinggi sekali Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Yang lain rendah daripada dia. Faham? Kita tak boleh kata aku ni keturunan Wang lebih hebat daripada orang lain. Tak boleh. Aku keturunan Tengku lebih hebat daripada keturunan lain. Tak boleh. Aku keturunan Megak lebih molek daripada orang lain. Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Tidak ada nas mu yang kata. Tapi Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, siapa yang lebihkan? Rasulullah. Bila Rasulullah kata, maka kita kena akur
walaupun kita bukan ahlul bait. Bila Nabi telah puji, kita kena terima walaupun kita bukan Tok Said dan Syarifah. Bila gerbang dan jubah itu sunnah, maka kita kena kasih walaupun kita pakai jin. Faham tak? Tak syarat kita kena pakai jubah, tapi kita akui jubah dan serban sunnah Rasulullah. Walaupun aku tak pakai, aku cinta, kerana kita kan kasih pada Rasulullah. Faham tak? Sebab bila kita kasih pada apa yang kita kasih, tak mesti kita pakai yang dia pakai. Cuma tanda kita lebih kasih, maka kita sanggup pakai. Bukan semua nak macam orang kasih dengan orang puang, nak semua dia minat belaka. Dia tanya orang puang, dah you minat colour apa? Orang puang kata I pink. Orang lelaki jawab, oh I pink juga. Jadi tak cakap lu. Padahal dia minat biru, dia jawab pink pasal dia minat ke minah. Dah you suka kasut apa? I tumit tinggi. Oh I tumit tinggi juga. Padahal dia lelaki. Kasihnya kepada Rasulullah. Nampak? Jadi satu bangsa yang diiktiraf yang paling tinggi bila Nabi kata Bani Hashim, Bani Muttalib. Pendek cerita, keturunan Said Syarifah, yang bukan daripada nama tapi daripada keturunan silsilah Fatimah dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma. Baik, pergi kepada soalan. Ni keturunan Rasulullah perempuan, kita laki-laki bukan keturunan Rasulullah. Orang asal Selangor nak kahwin, nak keturunan Rasulullah asal Arab, boleh kahwin tak? Dengar molek-molek. Ulama siap belaka dah dalam kitab, boleh kahwin dengan syarat perempuan syarifah itu berkenan. Nampak tak? Pasal apa? Sebab kalau wali mujbir, ayah dan toki, kalau perempuan tidak berkenan, boleh kahwin juga dengan syarat kufu. Tapi dalam bab ni, kalau dia syarifah, kita biasa je, tidak Tok Said, nak kahwin, perempuan ini tidak setuju, walaupun ayah dia jadi wali, tidak sah. Tu kaedah dia. Sikit je kita tak faham dalam bab kufu. Kalau faham tu baru nampak. Nampak? Jadi sah tak kahwin? Ayah tak setuju. Dah ayah tak setuju, anak nak boleh kahwin. Dah ayah tak mau jadi wali, wali abad, toki ada, adik-adik ada. Semua adik-adik tak ada, mati belaka dah. Wali hakim, jais, jabat agama. Nampak? Untuk menyelesaikan masalah ayah tak boleh jadi wali. Perempuan syarifah, dia setuju kahwin dengan orang biasa, nama Mamat je, Mamat bin Kadir. Hanu syarifah, keturunan Rasulullah, boleh kahwin dengan syarat perempuan ini bersetuju. Nampak? Tu kaedah dia. Ni kita walaupun dia tu bukan Tok Said, tapi baik, semayang tak tinggal, selalu hadir semayang jemaah, pergi surau masjid, tapi keluarga dia bodoh. Walaupun beragama tapi bukan keturunan sama dengan kita, tak bagi kahwin. Cerdik ke bodoh? Nabi tak syarat pun gitu. Nabi kata iza ja'akum man tardawna dinah fazawwiju. Bila kamu nampak atau datang seorang laki-laki yang elok agamanya, kahwinkan dengan anak perempuanmu. Nabi tak kata dia Tok Said, keturunan aku dah. Bila baik agama, walaupun keturunan mana sekalipun, Mongolia ke mana, kahwinkan wazawwiju. Akhirnya budak perempuan ni syarifah kahwin dengan seorang fasik, keturunan Tok Said. Main nombor ekor, tidak semayang. Faham? Tapi ibu bapa reda sebab keturunan sama. Ni merosakkan keturunan. Faham lagi? Benda ni kita jaga. Tapi tak salah kita menjerai keturunan kita. Jangan sampai hina keturunan orang lain. Nampak? Betul pun keturunan syarifah dia akui oleh Rasulullah, tapi jangan perendah keturunan orang lain. Inna akramakum indallah atqakum. Yang mulia sisi Allah yang paling takwa. Baik. Kalau kita di luar negara tak ada kemudahan untuk solat Jumaat, nak buat macam mana? Dia tanya. Dia pergi di Jerman, satu kawasan pendalaman lah. Kalau bandar Jerman ada solat Jumaat.
Tak ada semayang Jumaat. Nak buat macam mana? Dua cara. Yang pertama, kamu boleh solat Zuhur dan kamu boleh solat Jumaat. Lagu mana nak solat Zuhur? Mudahlah kalau solat Zuhur tak. Tak ada buat Jumaat. Semayang Zuhur mudah. Dan kalau nak buat juga Jumaat pun mudah juga. Sebab tu dengan ilmu. Nak buat juga Jumaat. Orang ada berapa orang? Orang ada 60 orang ni pendapatan orang Islam. Buat Jumaat. Nak sembahyang Jumaat. Dah masjid tak ada lagi, buat dalam rumah. Buat luar kat garas kereta, buat dekat kok badminton. Faham? Dah tak ada lagi bangunan. Apa susah ni? Oh, tu orang 60 orang. Dah kalau tak sampai 40, boleh juga sembahyang Jumaat. Boleh ke mana? Kan syarat 40. Syarat 40 pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Masalah bilangan solat Jumaat, tidak ada sebarang hadis yang menetapkan mesti dengan bilangan sekian. Kita mazhab Syafi'i meraihkan hadis wa kanu arba'ina rijala. Hadis itu, dan adalah mereka itu pada ketika mengerjakan solat Jumaat yang pertama 40 orang. Dalam hadis ini hanya menyebut sebagai khabar 40 orang. Tapi kita akur dengan mujtahid fuqaha Syafi'iyah membuatkan syarat 40. Kerana mereka mungkin lebih arif daripada kita. Nah, tapi kalau kita nak semayang tak sampai 40, ada pula fuqaha Syafi'iyah yang membenarkan. Nah, umpamanya 8 orang mazhab Hanafi, 12 orang mazhab Maliki, boleh lagi semayang Jumaat. Tapi bukan tempat kita sekarang. Jangan buat sini, tabur dah tempat yang tidak ada orang. Faham? Jadi nak buat, silakan. Duduk di utara Kanada, duduk di padang pasir Gurun Gobi, tak ada orang. Nak duduk di kutub selatan, dah duduk di situ lama nak Jumaat, buat. Dah paling sikit 4 orang ada kaum mengatakan buat Jumaat. Jangan buat sini, esok tak mari masjid Bandar Baru ni, buat dalam rumah 4 orang. Kacau wala tu. Nak baik. Apakah hukum memusing-musingkan jari telunjuk masa tayat akhir? Batal tak solat? Kerana bergerak lebih 3 gerakan. Jumhur ulama mengatakan mengisyaratkan sahaja. Wa asyara isyaratum, isyarat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini jumhur ulama. Walau bagaimanapun ada skill ni sedikit daripada ulama yang mereka katakan sunat digerakkan. Hadis yang paling kuat hadis dengan isyarah. Hadis yang tahrid, hadis ini lebih lemah. Ini kajian daripada imam-imam, termasuk Imam Nawawi, Imam Ibnu Salah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi yang afdal sekali isyarat saja. Sehingga dalam kitab fiqh kata kalau kita main gerak-gerak, tujuan bermain-main, batal semayang. Bukan batal sebab dia gerak jari. Jari anggota ringan tak batal. Batal bermain-main. Nampak? Kadang-kadang dia tak rajin tengok. Nak? Dia orang duduk sebelah dia. Nampak? Dia tanya kawan ni, buat apa gerak gitu? Jari dia. Dia minum tokat Ali. Gitu kan. Dia tak pandai. Padahal tu masalah khilafiyah. Faham? Dah tak batal ni kalau jari bukan bermain, tak batal. Dengar boleh. Yang membatalkan dalam mazhab Syafi'i iaitu menggerakkan anggota berat. Kita gatal tengah semayang, nyamuk ketik sini. Dengar boleh. Kalau gatal itu sedikit, jangan layang. Kalau kita layang macam beruk mayih lah kita semayang. Berasa sini akak tangan, berasa sini turun tangan, berasa sini gini pula. Sedikit yang tak ganggu khusyuk kita, jangan layang. Faham? Tapi kalau berasa gatal yang mengganggu khusyuk, kita nak semayang pun hilang tumpuan, maka harus angkat tangan untuk garu. Ni ulama fiqh sebut. Dan jangan garu dengan tangan, garu dengan jari. Faham? Yang batal dengan tangan ni anggota berat. Dia tak faham. Garu gini. Batal dengan jari. Berapa kali? 3 bulan tak batal. Duk itu. Tak? Dia panggil anggota ringan. Telinga gerak, khusyuk sangat, tak batal. Lu gerak lah. Hidung kembang kepeh, tak batal. Tak, bibir bergerak, tak batal. Anggota berat sengaja buat, bergerak banyak, batal. Bergerak sikit tak batal. Tapi anggota berat yang dia tak sengaja, nak walaupun banyak kali,
tidak batal. Anggota berat mana yang dia tak boleh nak kawal? Satu hari kita mengajar muslimat. Jadi muslimat belaka. Orang lelaki tak ada. Dia pun tanya soalan. Ustaz, kalau kita semayang tak pakai coli, soalan dia gitu. Bila dia rokok, dia berayung, dia kata. Faham tak? Batal tak? Dia tanya. Orang tua. Orang muda memang tak berayung, orang tua. Faham tak? Jangan suka, ni soalan. Sebab tu dia tanya. Mak berayung, bila dia rokok, dah orang tua. Dia tak ada gerik, lost control. Jawabnya, adakah kita boleh kontrol benda tu? Tak boleh nak kontrol, takkan nak kontrol. Kita tak boleh. Maka tidak batal. Ni faham, ni soalan. Bunyi nakal, bunyi lucu, tapi ini fake. Ini hukum fiqh. Tak ada masalah waktu. Apakah hukum? Bila baca dah. Saya ke Perak baru-baru ini, kenapa tiada tangkap gambar macam biasa? Saya bawa semua datuk dengan nenek saya. Insan yang sangat kecewa. Biarlah apa kita jawab. Jadi isu kau. Ni hal personal sikit. Biar saya mana-mana kuliah, lepas pada semayang, lepas pada semayang sunat, kita boleh, saya bersalam dengan semua orang. Faham tak? Mereka sangat kecemasan. Saya akan salam dengan semua orang. Jadi tak payah berebut. Faham tak? Saya punya format gitu. Mana-mana pun saya akan salam dengan semua orang. Nampak? Kemudian ambil gambar dengan siapa sahaja. Boleh. Tapi janganlah seorang. Dengan seorang, nak seorang kalau 800 orang, subuh esok aku tak balik lagi. Tak. Jadi faham-faham lah, kerjasama. Tidak ada lagi tempat yang lepas mayang tak boleh ambil gambar saya, tak boleh. Faham tak? Boleh. Saya bukan kelas sangat orang nak ambil gambar. Boleh. Cuma baru ni di Perak, tempat Pusat Pendidikan Al-Barakah, tempat Ustaz Kazim, tak boleh ambil gambar. Itu bukan tindakan saya, itu tindakan pengawal keselamatan di sana. Lepas pada ceramah terus dikawal, terus masuk dalam bilik. Faham tak? Jadi kita tolong minta maaf, kerana spek kita semua lepas ceramah mesti bersama dengan hadirin untuk bersalam dan ambil gambar. Jadi hak bawah ni bukan silap kita, harap faham. Dia orang pegang teguh heret, masuk dalam bilik, orang pun tak boleh nak pergi apa tu, balik tadi. Jadi dia kata bawa tok benda. Jadi tak apa, kita qada balik. Ada tak tok malam ni? Tak ada masalah. Kemudian kita tak suka lepas pada tu dikawal ketat-ketat, nampak macam orang hebat sangat. Kita tak suka. Kita nak biasa saja, semaya salam macam orang biasa. Faham tak? Berasa tak seronok, tak gemar. Orang kawal seolah-olah kita macam orang kena maaf dah pula. Jadi rasa tak sedap hati. Faham? Kalau boleh JK jangan buat gitu. Kepung apa semua. Kita boleh salam dengan siapa saja, melainkan muslimat. Minggu lepas saya baru pergi Singapura. Dah pergi ya? Saya semayang asar kat sana. Dah, itu kan bohong. Sah kau semayang asar sebab Singapura gunakan air kumbahan, air proses. Baik, masalah air kumbahan proses ini tidak berlaku kesepakatan ulama fiqh. Pendapat yang muktamad mengikut qawaid mazhab Syafi'i tidak sah sama sekali. Walau bagaimanapun ini tidak ijma', ini tidak qat'i. Apabila ada lembaga, nampak tak, daripada fuqaha, panel syariah, yang mengatakan benda ini sah dengan sandaran-sandaran yang agak luas dan begitu detail, maka kita hormati keputusan. Batu khilaf ini rahmat sebenarnya. Nampak? Jadi pergi di sana hanya itu yang ada, dan telah ada panel syariah yang mengatakan sah, maka semayang tuan adalah sah. Tak susah.
Jangan bila kita kata mazhab Syafi'i je sah, hak lain tak sah, jangan, untuk amalan. Macam kita ngaji Quran juga, mazhab ni ngaji Quran tok guru kampung, dia punya bab dia, tok guru kita lain, tok guru ni lain sikit. Nak suruh sama belaka tak boleh. Mulut tok guru takkan sama, gigi takkan sama, sanaya tak sama, lidah tak sama, langit keras, langit lembut tak sama. Bunyi sudah tentu berlainan. Bila berlainan, tasyamuh, lebih kurang kita terima hak orang. Nampak? Soalan seterusnya, terangkan ilmu makrifat dan tarekat. Ilmu tu boleh dipelajari ataupun tak boleh. Datang dari Nabi mana? Dia tanya. Makrifat ni Nabi tak kata ini ilmu makrifat, Nabi tak kata ini ilmu tarekat. Ulama-ulama dia susun saja. Zaman Rasulullah turun ayat, dia tak ada bab, tak ada kitab, turun ayat. Hari ni turun ayat bab semayang, Nabi cerita semayang. Esok turun bab cerai, cerita cerai pula. Lusa tentang akidah, beritahu akidah. Minggu depan pula turun ayat tentang sunat-sunat, cerita tentang sunat. Minggu depan pula turun cerita kelebihan berkahwin, cerita kahwin. Ulama kemudian dia kumpulkan ayat di asing-asing. Ayat akidah buat begini, ayat tentang kahwin sini, ayat dan hadis tentang jual beli sini, untuk mudah kita belajar. Begitu juga dengan fan ilmu ni. Ilmu fiqh buat satu kitab, ilmu tasawuf buat suku, padahal semua datang sumbernya daripada ummul kitab, Quran. Begitu juga dengan makrifat. Allah suruh kita kenal Tuhan, tu makrifat. Fa kaifa an ta'budallah wa annaka lam ta'rif. Macam mana kamu sembah Allah, kamu tidak kenal Allah? Biarlah kita kenal Allah. Kalau kita hantar nama dalam surat, kita tulis situ Abdullah saja, siapa tak surat? Tak siapa lah. Mesti kenal Abdullah bin Majid, nombor 8, persiaran 73, jalan ni, poskod ni, negeri ni, baru siapa? Maka kita kenal Allah bukan zat, dengan sifat-sifat Allah. Siapa kenal Allah, dua perkara akan hadir dalam diri dia. Takut Allah, cinta Allah, tu makrifat. Tarekat ni maknanya nak membimbing kita berjalan ke akhirat. Kerana kita ni kalau kita jalan sendiri malas. Nak zikir, nak berwirid, rajin-rajinlah. Time kita malas, selerak tabuk habis. Maka digariskan panduan cara berzikir, cara ni. Kemudian seperti segala ilmu, semua ilmu-ilmu ini diresapi dengan benda-benda yang tidak baik. Dalam ilmu fiqh datang fiqh-fiqh yang menyeleweng. Dalam tafsir ada tafsir-tafsir yang menyesatkan. Dalam tarekat mari pula tarekat yang kacau balau. Dalam bab zikir mari pula zikir-zikir yang tidak baik. Akhirnya setengah orang dianggap serema tak baik belaka. Faham? Jadi benda ni kita kena berhati-hati. Yang muktabar itu yang baik. Adakah batal wuduk bila tersentuh air mazi atau air kecing? Dia sentuh air kecing, dia pegang air kecing, tak batal wuduk. Air mazi pun tidak batal wuduk kalau kita sentuh. Tapi keluar kecing batal wuduk, keluar mazi batal wuduk. Jikalau kita niat nak puasa sunat hari tertentu kerana tidak mempunyai duit, sedangkan pada hari lain kalau ada duit tidak berniat untuk puasa, dapatkah pahala puasa sunat? Jawabnya dapat, insya-Allah. Seorang isteri mati suami, eddahnya 4 bulan 10 hari. Lepas 3 minggu dari kematian suami, dia bekerja menyara keluarga. Adakah dibolehkan? Dengar molek-molek. 4 bulan 10 hari perempuan yang mati suami kena beriddah dan berihdad, iaitu berkabung. Apa makna beriddah? Membilang hari-hari sebelum dapat berkahwin dengan suami yang lain kalau nak kahwin. Apa makna berkabung? Tidak keluar rumah, tidak memakai pakaian lawa, tidak mengenakan perhiasan cantik-cantik. Lama mana? Allah sebut dalam Quran, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyurin wa asyra. Hendaklah perempuan yang mati suami mereka beriddah selama 4 bulan dan 10 hari. Baik. Di antaranya haram dia keluar bermain-main, berjalan. Dia pergi makan kenduri tak boleh,
pergi main buah musim tak boleh, pergi rehat pantai Morik tak boleh. Dan yang boleh benda yang hajat. Mana benda hajat? Dia tak ada keuangan, suami mati, kalau tak bekerja tak ada duit, maka dia kena keluar kerja, kena pergi jual sayur di pasar contoh, maka boleh keluar bekerja, tak ada masalah. Yang tak boleh keluar saja-saja, oh nak temu menatu malam ni makan beradab, tak boleh. Faham tak? Mak dia kata lama tak main bowling, nak pergi main bowling tak boleh. Faham tak? Benda-benda yang nak mari masjid boleh, masjid tu dekat rumah dia. Nak pergi rumah jiran boleh, jiran sebelah rumah. Faham? Benda perlu boleh. Contoh sakit gigi, takkan doktor mari cabut dari rumah dia, dia kena pergi klinik, boleh pergi. Tapi bila balik daripada klinik, jangan singgah mana-mana, terus balik ke rumah, kerana kamu dalam berkabung. Faham? Saya ada 2 soalan. Kalau nak jawab 1 soalan, terus ke soalan 2. Benda pula. Kalau orang tu kata aku tak ikut mazhab Syafi'i saja, aku ikut 4 mazhab, yang penting aku ikut Quran dan Rasul. Jawabnya mazhab ni lah Quran dan hadis. Bukan bila kita ikut mazhab tak ikut Quran hadis, ni salah faham. Buka kitab-kitab mazhab. Nah, dalil pertama mesti ayat Quran, dalil kedua mesti hadis sahih. Tak ada baru diambil qiyas dan ijtihad. Jangan salah faham. Kalau tak ikut ulama tak jadi Islam kita. Kita nak baca Quran, Quran siapa tulis? Siapa yang persahkan? Ulama. Kita nak kata nak pakai hadis pula, hadis Bukhari tak boleh pakai pasal Imam Bukhari tulis. Kita nak pergi dengar sendiri dengan Nabi, Nabi wafat dah tak mau ikut ulama, dah Imam Bukhari ulama, mau pakai Bukhari juga. Faham? Walhasil kena ikut ulama, kerana kita tak sempat dengan Rasulullah. Jadi nak ikut mana-mana pandangan silakan. Bukan mazhab Syafi'i je betul, semua mazhab-mazhab muktabar kita boleh ikut. Faham? Tak payah bala. Kenapa dalam Quran Allah guna kami kadang-kadang, dan kadang-kadang guna aku? Dalam Quran kadang-kadang Allah kata inni, aku, kadang-kadang inna, kami. Nampak? Jawabnya dua-dua ni tunjuk kepada Allah belaka. Dalam ilmu Arabi, nampak, kami ada 2 makna. Yang pertama ramai, yang kedua seorang. Yang seorang inilah Allah Ta'ala. Nampak? Kerana makna nahnu atau na, kami, iaitu dhamirul mutakallim. Nampak? Allazi ma'ahu ghairuhu. Orang tu dia berkata-kata, sertanya ada ramai orang bersama, maka dia guna bahasa kami. Macam AJK Masjid, kami harap tuan-tuan, kami tu seorang dia cakap tak, tapi berserta dengan kami ada Tok Imam, ada pengurusi, ada timbalang, ada JKK belakang. Faham? Ramai tak? Itu makhluk, kami makna ramai. Tapi Allah, bila Allah berkata kami, maknanya dhamir mutakallim al-muazzim nafsah. Orang yang berkata seorang saja Allah, tapi mengagungkan dirinya sendiri dengan bahasa kami. Faham? Ini kata ulama, saya tak ada. Ulama kata saya nakor, tolong siapa? Apa hukumnya lepas mayang kita terbayang jimat isteri kita? Ai power mu ni. Macam mana solat kita? Tak ada masalah. Sebab lepas mayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ayah lalu. Faham tak? Dia teringat. Lepas salam dia pun teringat dunia. Okey lagi. Jangan dalam semayang. Faham tak? Dalam semayang duk teringat bini. Tu imam rokok, dah ada rokok lagi. Faham tak? Teringat ni barulah tak betul. Lepas semayang tak ada masalah, ikut pandai lah. Lepas semayang mu nak ingat kerja ke, mu nak ingat bini ke, mu nak ingat kereta ke, silakan. Tak ada masalah. Kalau kita yang terbaik, tak ada kerja, kita berzikir, berdoa kepada Allah lepas semayang. Faham? Comel sangat ke gua ni bini mu? Kita ada masa 17 minit lagi, boleh?
Jika seorang bersumpah dan dia langgar sumpah, adakah berdosa? Contohnya, demi Allah, haram bagi aku kahwin dengan mana? Dengan kau. Aku bersumpah demi Allah, aku tak akan kahwin dengan kau. Kalau dia kahwin juga dengan orang itu, lagu mana? Allah reda ke murka? Sebab itulah kalau kita lawang sumpah kita sendiri, hukumnya kita berdosa. Kafarah dosa tu bayar kafarah sumpah. Bukan maknanya bila kita bersumpah kita boleh batalkan sumpah sewenang-wenang. Demi Allah aku tak akan kahwin dengan mu ni, masih dia balah dengan awek dia. Faham? Lepas tu mari menyesal pula. Dia nak kahwin juga, dia langgar sumpah, hukumnya berdosa. Berdosa tu dia kahwin dengan perempuan tu tak. Berdosa kenapa yang mugi bersumpah benda gini tak payah sumpah. Sumpah ni nak selamatkan diri kita daripada fitnah besar. Orang tuduh kita berzina, orang tuduh kita lah yang bakar masjid tu. Besar benda ni. Kita bersumpah demi Allah, baru boleh. Faham? Benda kecil dah ya sumpah. Demi Allah saya memang makan nasi lemak, bukan nasi dagang. Bodoh. Benda kecil tak ya sumpah. Khabar saya makan nasi lemak dah. Nah. Jadi awak telah berdosa kerana langgar sumpah, maka awak disamang oleh Allah, iaitu puasa 3 hari atau beri makan 10 orang miskin. Faham? Soalan seterusnya, zaman sekarang ekonomi dunia telah merudum sebab wang kertas tiada nilai. Mengapa kita tidak balik pada penggunaan dinar dan dirham? InsyaAllah kita akan baliklah ni, slow and steady, kerana kita lama duduk dalam wang kertas. Nah, jadi kita nak terus ke dinar gitu, kadang-kadang membawa mudarat serta merta gitu. Nah, macam kita nak berubah juga, slow and steady. Jangan buat banyak selalu, kat kita lama mana. Step by step by step, sebab dia bukan kewajipan yang qat'i seperti hukum-hukum dalam Quran. Nah, ini masalah ijtihadiah juga. Maka terbaik adalah dinar emas daripada wang kertas. Maka kita boleh berubah secara step by step. Bank-bank kita mula belajar dan sebagainya. Soalan seterusnya, jika seorang baca dah sumpah. Kalau seorang isteri terkena buatan orang dan dia melakukan zina dan banyak lagi dosa besar, adakah dia lakukan itu semua kena tanggung atau tidak? Siapa nak tanggungnya? Bini dia ni kena sihir. Bila disihir, tukang sihir tu zihir dia sampai dia pergi berzina dengan tukang sihir. Dan siapa nak tanggung dosa? Orang yang dipaksa tidak berdosa. Kalau betul disihir, akalnya tidak berfungsi, kata ulama, tidak berdosa. Takut alasan kena sihir, padahal dia ahli sihir. Takut gitu. Kalau sungguh disihir, kerana sihir memudaratkan dengan izin Allah, dalil sihir ini jahat dan boleh berlaku dengan izin Allah, maka turun ayat kul Al-Falaq, kul a'udzu birabbil falaq. Ayat ini Nabi kata baca untuk menolak sihir. Bermakna sihir wujud tak? Wujud tak? Bermakna sihir ni kalau izin Allah boleh mudarat tak? Boleh. Kalau tidak, Nabi tak suruh baca kul a'udzu birabbil falaq. Faham tak? Jadi kalau perempuan ini sungguh disihir, maka dia pun berzina, minum arak dan apa saja dia buat dalam keadaan kena sihir. Orang ini bukan dengan kerelaan. Faman yaqturra ghaira baghin wala adin fala isma alaih. Siapa yang masuk dalam sempadan dia tak ada pilihan, terpaksa, tak boleh nak buat, tak ada pilihan, fala isma alaih, tak ada dosa, dengan syarat bukan dia sengaja dan tidak berlebih-lebih. Nampak? Macam orang kena berzina, tak bawa pistol suruh kita berzina, tak berdosa ya kita. Kita tengah lepak-lepak tepi jalan, nak mari orang seorang, 2-3 orang, tutup, tertekan. Tengah lepak tepi jalan, mari kereta, berhenti 4 orang, colek kita, buat pergi ke hotel Mingkot.
Bukan kok tenis, mingkok tu. Heret masuk dalam bilik, ada perempuan lawa seorang. Umur 17 tahun daripada Sweden. Contohnya lah, faham tak? Pamani Turra ni. Dia orang pun keluar pistol. Kanan nampak 50 mm. Duk tu. Tembak pecah kepala. Kiri 9 mm. Smith & Wesson. Dia kata mu berzina dengan perempuan Sweden ni, kalau tidak kami tembak. Faham tak? Maka boleh menyelamatkan nyawa berzina. Ni baru boleh, bukan kerja jadi pelacur darurah. Faham? Ni baru darurah. Nak, jadi kalau pistol ada kita haji ke mana? Berzina. Dia jawab sekali. Pistol kiri kanan kan? Buat tak? Rela mati ke berzina? Rela mati? Ya ke tak? Nampak jilat-jilat bibir tu? Nampak? Haji ke mana? Berzina? Tak berdosa. Allah kata fala isma alaih, tidak ada dosa sedikit pun baginya, kerana menyelamatkan nyawa. Seperti Ammar bin Yasir, diletak tombak pada dada. Kalau mu kata Allah itu Tuhan, kami tikam. Kalau mu kata mu balik pada tokong berhala kami lepas. Dia pun kata balik pada tokong yang sebenar. Faham? Dia pun lepas. Dia balik pada, kita tahu Nabi, saya telah diacu dengan senjata supaya syirik kepada Allah. Nabi kata, dan kamu kata aku syirik ya? Dah dalam hati Allah saja Tuhan. Nabi pun suka. Bagus. Lain kali kalau orang acu lah kat senjata, kata macam tu juga. Maknanya darurah. Faham tak? Jadi tidak berdosa zina dengan perempuan tu dalam hotel. Kerana takut kena tembak. Sedap saja lah boleh. Faham tak? Habis berzina, katanya penjenayah, terima kasih. Kalau tidak memang saya tembak sungguh awak. Pergi balik. Kita pun keluar pada pintu tanya, esok ada pula? Tak ada dah, sekali balik. Tidak lah. Itu baru faham tak? Itu baru terpaksa, tak ada pilihan. Jadi sekarang kita berzina, kita minum arak, kita buat zalim tak? Kita tipu orang, curi, ada orang berpistol tak kepala? Tak ada. Kita masuk neraka bila-bila kalau tak taubat. Kerana kita tidak dipaksa. Faham? Senang je. Sekarang ini ramai anak muda yang nak berkahwin tapi tidak segan silu menunjukkan kemesraan di hadapan ibu bapa, adik-beradik. Contohnya isteri meriba suami sambil picit-picit kepala di hadapan ahli keluarga yang lain. Dengan alasan Siti Aisyah isteri Nabi ada meriba Nabi SAW. Apakah perlakuan begini dibolehkan? Minta pandangan. Dia kata bila kita kahwin dah, boleh tak kalau kita maknanya bermesra dengan isteri di hadapan orang lain? Jawabnya boleh dan tak boleh. Apa benda yang boleh? Sekadar-kadar patut. Benda yang tak boleh, melampau batas. Faham? Jadi faham sendirilah. Kita duduk, mak kita ada, kakak ipar kita ada. Tiba-tiba kita letak kepala atas riba bini. Adakah melampau batas? Tidak lagi kira melampau batas. Boleh lagi diterima. Tapi kalau duduk tiung dengan bini, depan mak tua, depan ayah tua, melampau batas tak? Tu melampau batas duk tiung. Apa benda main ni? Jadi kena tengok. Tidak ada sakatan. Dalam hadis tak ada sebut sekadar mana yang lebih, sekadar mana kurang. Balik pada adat. Al-adatu muhakkamah. Adat ini, kebiasaan ini juga dirakni oleh syarak. Jadi kena tengok-tengok padang-padang patut. Setakat buah tariba gitu okey lagi lah. Macam kita jalan kok di bandar, jalan dekat town, piping tangan sudahlah, jangan peluk-peluk pinggang, gelek-gelek. Tak. Jadi orang tengok pun tak manis. Gitu juga dengan kahwin. Walaupun dah kahwin dah, tiung tangan sudah batal ismayah. Zaman dulu tiung tangan tahun 90-an. Ni tiung pipi dah, tiung dahi. Masuk 2018 lagi tiung mulut. Makin pelik. 2040 jimak depan tu imam balik awal. Jadi biar ada sempadan.
Nah, memang bermesra dengan isteri itu hak kita, tapi kadang-kadang jadi haram. Pasal apa? Depan orang ramai. Nah, jangan buat lebih-lebih sangat. Tapi kalau setakat sikit-sikit tak ada masalah, jenis dia pegang tangan isteri dia, belang-belang tengok TV, mak tok ada, tak ada hal lagi. Jangan main duk uruk. Uruk situ gonyoh, situ balik awal gitu. Baik, soalan seterusnya. Kita ada 7 minit 13 saat teruskan. Apakah hukum wanita mempelajari seni pertahanan diri? Apakah hukumnya juga dia anda wanita itu masuk pertandingan? Jawabnya boleh. Perempuan belajar mempertahankan diri kerana perempuan lemah. Dia lebih bagus mempertahankan diri sendiri. Nampak? Kerana dia banyak musuh. Cuma Islam datang agama yang meletakkan peraturan, bukan agama yang melarang, agama yang menjaga batas. Maka nak belajar, belajarlah dengan guru-guru jurulatih wanita. Dia kena pegang, nak lompat, nak sepak, nak terajang, dan main tok guru lelaki, anak murid puang. Main pegang-pegang itu sedap. Sedangkan semayang berjemaah kita diajar. Walaupun tak wajib letak tabir. Dengan perempuan tak wajib sebenarnya letak tabir, tapi letak suku. Faham? Ni yang terbaik ajar dalam solat jemaah. Ni yang terbaik latihan supaya kita bawa benda ni di luar daripada solat, iaitu perempuan asing. Bila nak belajar taekwondo, guru taekwondo perempuan juga. Faham tak? Main pegang-pegang sedap tu guru kan. Tak usah kata taekwondo, semayang jemaah dah. Tok imam lelaki belakang, sebagai puang, sebagai lelaki, sebagai puang, sebagai lelaki. Tak jadi semayang. Memang set lelaki rokok lambat. Nampak? Nak tengok. Tapi bangun sujud dia. Tak jadi, akan jadi rosak semayang jemaah bila puang lelaki. Padahal solat jemaah. Siapa kau nak berzina tengah solat jemaah? Tak. Tapi tak boleh. Puang lelaki dia magnet. Magnet ni utara selatan. Utara dengan utara tak ada masalah. Laki dengan laki. Utara dengan selatan jadi gitu. Faham tak? Kias sendiri ya. Kawan saya taruh hati pada seorang muslimat, tapi keduanya masih menuntut universiti. Dia juga malu nak bertemu dengan dua orang tua. Ada tak cara lain, Ustaz? Allah Rabbi, dia nak kahwin dengan perempuan ni, tapi malu nak jumpa orang tua. Dah perak kamu ni. Nak buat mana? Dia nak ke muslimat ni, tapi nak kahwin, tapi nak pergi beritahu ke orang tua, malu. Cara mana lagi? Tak ada cara terbaik. Muslimat ni nikah dengan aku. Dah mau malu, suruhlah orang tua buat kira, suruhlah pak saudara. Faham tak? Dah kita ada kat jenis orang malu kan? Malu sangat. Nak suruh tu malu, nak suruh tu malu. Nak malu sangat ada tak? Melampau malu. Tapi dah mula kahwin kau ni. Nak kahwin, nak masuk tidur, siap ikat serbang lagi. Ada. Bini kata, "Mai bang duduk kat atas, tidur bawah katil, malu." 8 tahun tak boleh anak. Suruh orang lah, wakil korang. Faham? Beritahu keluarga dia. Saya ada dengar seorang hamba itu kata, tak payahlah mu nak lawan, nak kawan muda, buat susah ke diri je. Guana nak jawab? Apa benda hal pula ni? Tak payahlah mu nak kawan muda pula. Kahwin. Kawan ni, kawan tak ada air. Buat susah diri je. Guana nak jawab gitu. Dia nak kahwin dengan orang muda. Jawabnya, kalau benda tu baik, kita kena sokong. Yang kita kena nasihat benda yang tidak baik. Dia nak kahwin anak dia tak bagi makan minum. Dia nak kahwin seorang lagi, kita tolong pakat nasihat ke dia. Bini ni pun tak atas berat, belanja pun tak bagi. Agak duit bini tua saja tak mau makan belanja. Mu nak kahwin seorang lagi, habis wari-wari, biar tolong nasihat.
Ni comel, senang belaka dah. Dia pun jaga keluarga baik, dia nak kahwin seorang lagi. Silakan. Pak, sekarang ratio nisbah perempuan teramat jauh meninggalkan laki-laki. IPT 7 perempuan 2 lelaki. Betul tak? Ni keadaan. Akhir zaman Nabi kata perempuan 50 seorang laki-laki. Kalau kita kahwin seorang dengan seorang akan berlebihan. Dalam negeri Terengganu saja tahun 2005 32 orang perempuan tidak akan bersuami, 32,000 orang. Kalau 2011 dekat dengan 90,000 orang perempuan lebih di Terengganu kalau kita mengamalkan monogami. Batu tolong percepatkan poligami masing-masing. Faham? Orang puan dia marah suruh poligami. Dia kata, ustaz dah tak ada cerita lain, suruh poligami semua. Nampak? Jawabnya, orang yang ikut kita kuliah 10 tahun dah. Nak ikut kita kuliah 10 tahun dah, bukan baru ni. 10 tahun dia ikut. Ramai mana? Seorang pun tak poligami. Faham tak? Tak usah bimbang lah puan. Kita hanya buat lawak saja, gurau-gurau. Nak orang lelaki memang dia memang nak poligami. Siapa tak mau poligami dia mati bucuk. Dia gitu je. Cuma orang lelaki dia tidak ada keberanian. Nampak? Batu orang perempuan tak usah bimbang. Walaupun kita cerita poligami, laki pun tak berani punya. Nak tok guru silat bini seorang, ngajar taekwondo pun bini seorang, ketua polis negara pun bini seorang. Nak orang puan memang hebat dia. Soalan seterusnya, kita ada 5 minit lagi. Jangan yang panjang-panjang. Allah, bak kahwin saja ni. Tak ada dah bak semayang ke bak apa. Bagaimana cara mengangkat takbir yang betul? Kerana Nabi sallam iza qama ila salah, kata Ibnu Umar, Nabi bila dia berdiri nak semayang, Nabi kata qala Allahu akbar wa rafa'a yadai, dan Nabi mengangkat akan tangan hazwa mangkibat. Nabi angkat tangan bertulang dengan bahu. Allahu akbar, senang sangat-sangat. Tangan kita ni Tuhan buat, bila kita lipat ke atas, dia mesti tapak tangan duduk kat bahu, jari sampai kat telinga. Automatik, tak payah tekan kelah. Faham tak? Buatlah 150 juta kali pun, bila kita lipat ke atas, dia mesti duduk parah bahu dan telinga. Faham? Dia tak ada akad gini, akad kedua jadi gini pula, akad ketiga gini tak, dia gitu sama. Faham tak? Tuhan buat molek dah. Tak payah tengok cermin, akad lah 140,000 kali. Dia akan duduk, hak bawah paras bahu, hak ni paras telinga. Betul tak? Dah senang tak? Senang. Dan ni nampak ada gambar pula kitab, lagi senang. Tu guru tunjuk pula. Tengok dalam semayang ni ada live pula. Tu imam, kalau kata tu imam hak kapung, dia kata takut dah betul nu, tu imam Mekah. Live semayang tarawih. Allahu akbar. Dah kat mana tangan? Betul tak? Dah pun tak tiru. Senang lah. Yang gini buat pula. Apa benda? Tamu sebut nak sebut bid'atun khabisatun, bid'ah yang sangat hodoh. Faham tak? Bukan menyesatkan, tapi hodoh. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyang macam Nabi, relax. Allahu akbar, simple. Nah, jangan pelik-pelik, tak pergi ke mana pun kita mang syazza, takut syazza finnar. Orang pelik-pelik dia seorang masuk neraka. Kok gini dia kok. Ni masalah. Semayang ke apa? Jadi bermain-main. Nak. Orang tu bodoh, orang ni bodoh. Nak, bodoh. Macam nak keluar roh. Nak. Malaikat tengah cabut nyawa ke apa? Semua tu kerana tak faham. Ada orang dia kata kita kena nampak Kaabah baru boleh takbir. Oh tu susah. Tak nampak
nampak kat apa. Dan awak kau ni nampak kat apa? Jadi ambil ilmu hak pelik-pelik menyusahkan diri. Sebab apa kita pergi belajar dengan guru pelik? Kerana tidak ikhlas. Sebab apa pergi jumpa guru menyesatkan? Kerana kita nak lebih. Siapa yang ikhlas nak berguru, nak cari agama dengan ikhlas, dia tak akan belajar dengan guru pelik-pelik. Dia tak akan jumpa guru yang menyesatkan. Faham? Soalan terakhir kita pada malam ini. Yang tak habis ni insya-Allah kita jawab petang esok di Melawati. Tak ada hok pekoh-pekoh sikit. Baik, ni soalan bab semayang. Soalan terakhir pada malam ini. Dulu ustaz kata imam sembahyang 3 rakaat subuh tak wajib ikut kalau makmum lupa nak buat apa. Ustaz, kalau kita nampak tahi cicok kena tu imam nak buat guana, ada orang kata sepak imam itu. Macam mana nak mandi junub? Memang dia tak banyak tak tahu. Bila ustaz nak bagi ceramah di Kuala Kangsar dan umur ustaz sekarang berapa? Dulu ustaz kata imam semayang 3 rakaat subuh tak wajib ikut, kalau makmum lupa nak buat macam mana? Dengar molek-molek. Subuh 2 rakaat ini syariat. Siapa yang sengaja tambah rakaat haram, berdosa besar. Yang boleh diterima imam tersalah atau makmum tersalah. Tersalah tak ada masalah. Faham? Naik berdiri rakaat ketiga subuh, hukumnya imam itu tak sengaja, imam tidak berdosa. Makmum pun tak ingat juga, naik juga, makmum pun tak berdosa. Nah, tapi bila masa mana kita teringat, masa tu wajib turun semula. Rakaat ketiga maliki yaumiddin, aku 3 dah, wajib berhenti dan terus turun baca tahiyat akhir. Faham tak? Makmum yang tahu dah imam 3 ikut juga, makmum tu batal semayang. Makmum yang tidak tahu memang tidak batal, tak sengaja. Walaupun setiap subuh mereka akan semayang 3 rakaat kerana tidak sengaja. Tapi berat benar kalau tiap-tiap subuh. Lepas tu nak kena sepak dah ni pun. Kalau kita nampak tahi cicok kena tu imam, nak buat apa? Ada orang kata kena sepak tu imam itu. Dengar molek, jangan main sepak gitu. Imam kita belakang. Kalau imam itu daripada awal tidak sah, kadang-kadang imam itu awalnya sah, lepas tu jatuh najis. Kadang-kadang lepas daripada semayang dah, baru benda yang tidak sah berlaku. Baik, masalah jatuh najis. Tengah semayang, tu imam kopiah bersih, tak ada najis. Bersih molek Lepas tu jatuh tai cicok atas kepala tu imam. Maka atas kau mengatakan batal semayang apabila tidak dibuang dengan segera. Kita tengah semayang, tai cicok kering jatuh atas lengan baju, kita kena buang dengan segera tanpa sentuh. Masih lagi tak batal semayang. Jangan biar lu tak cicok, aku nak pergi tahiyat dulu, batal semayang. Nampak? Kena buang fauran, segera. Maka tu kalau kita senang dah. Dah kalau tu imam, imam tengah baca Fatihah, kita duduk, gerbong jatuh tai tiku, so gitu tak perlu tu imam. Faham? Nak kata ke ni? Nak tegur subhanallah, subhanallah, nak kata gitu. Tu imam tahu tak subhanallah tu makna tai cicok? Nah, kalau tu imam lebih rakaat memang subhanallah. Dah kalau tak cicok, tu imam mesti mikir kenapa subhanallah. Nah, mesti mikir subhanallah, subhanallah. Jangan subhanallah, dia tak faham. Nah, pergi ke imam dan buang kopiah dia, undur balik. No tu, ni bukan saya reka ulama sebut. Benda ni tak ada dalam hadis, ijtihad. Faham ulama fiqh? Pergi buang kopiah dia. Masih lagi so, undur balik. Jangan pula tu imam bila ambil kopiah, ambil balik pakar. Lagi bodoh. Gitu.
Dia jatuh, oh kopi aku mesti ada najis. Batu orang buang. Batu kena faham kok imam. Nah, ini subhanallah subhanallah. Setahun lebih tak jadi apa. Subhanallah subhanallah. Tak jadi apa. Nah, itu kalau jenis yang boleh buang. Kalau yang tidak sah daripada awal dah. Contohnya kita sembahyang pada awal tak perasan kata kita khusyuk pejam mata. Rupanya tu imam pakai kain koyak. Daripada awal dah tak sah. Sebab apa? Daripada awal dah bedah aurat. Sah tak? Tak sah dah. Mana boleh tegar tak lagi? Tak boleh tegar dah. Kita buka mata tengok lah tu imam kain koyak kat punggung. Kalau dalam tak pakai, lubang dia satu lubang. Faham tak? Puing nampak punggung tu imam. Tu imam duk ngaji. Maka daripada awal tak sah tak? Tak payah kata subhanallah. Kalau kata subhanallah, tu imam tak reti. Dan nak buat apa ni? Kalau koyak pada awal. Jangan pergi buang air pula. Faham tak? Tu lagi berat. Nak buat macam mana? Tu imam sudah rosak semayang. Tadi baru jatuh kita buang pongkok. Boleh teruskan semayang. Ni rosak dah. Nak buat apa ni? Pandai. Duduk ni. Ada ni awak orang mana? Cerah. Mana pandangan? Nampak macam tak pandai. Mujur saya tak tahu hadiah. Biasa saya tanya gini, saya buat hadiah Lamborghini. Makmum yang nak ganti imam pergi duduk sebelah imam. Faham? Ingat imam bila ada makmum mari duduk sebelah, awak sudah rosak. Tu imam ni? Ni bila makmum ada duduk sebelah, oh makmum aku rosak keluar semayang. Jangan bila makmum mari sebelah mu tolak pula. Dia kira. Jadi kena faham imam. Bukan saya nak ajar imam tak. Bukan saya nak ajar imam tak. Ni saya pun tak pandai. Saya kutip kitab-kitab fiqh. Tak, tu cara dia. Macam mana nak mandi junub? Cukup senang. Sailanul ma' ala jami'il badani bin niyah. Lalukan ratakan air seluruh badan yang zahir dengan niat. Bila kita buka paip ujang, sekarang banyak pakai paip ujang. Air pun kena kepala kita dulu. Bila kena kepala, hadir dalam hati kita, mandi yang wajib. Kemudian peratalah atas dulu apa semua. Segala. Dan duduk biar kemaluan dubur terbuka. Duduk tinggung, yang terbuka kita gonyoh. Faham tak? Kalau berdiri, dia tertutup punggung kita. Celah ni tak kena air. Tidak sah. Bila kita duduk, dia fleksibel. Buka duduk. Kena gonyoh. Faham tak? Betul tak? Ni punggung kita kan nampak sini zahir, ni dubur. Faham tak? Bila kita diri tutup. Tutup papang punggung ni tak kena air. Tak sah mandi junub. Bersuci kita tidak sah. Bila bersuci tidak sah, semayang sah tak? Tak sah. Ni Nabi kata tanazzahu. Kena bersuci. Yang kena dalam kubur saat ni bersuci tak pandai. Duduk sekejap gonyoh. Dia dah kan batal kan? Ada wuduk dah. Tak apa, masuk plastik. Tak ada masalah. Gonyoh dengan tangan belakang, tak ada masalah. Soalan terakhir. Ini bukan soalan berapa umur ustaz. Ini bukan soalan lah. Tak ada kena-mengena. Umur kita ni berapa? Nak jawab. Kalau kabur 80 tua sangat. Tua sikit pada Siti Nurhaliza. Jadi insya-Allah kita akan bersambung lagi lain kali. Saya memohon maaf kerana mengambil masa tuan-tuan panjang sampai 2 jam lebih, dan terima kasih kepada pihak jawatan kuasa masjid, Persatuan Penduduk Bandar Baru Bangi dan semua pelajar-pelajar hadirin-hadirin sekalian kerana sudi memakmurkan masjid Bandar Baru Bangi pada malam ini. Mudah-mudahan mengundang keberkatan dan rahmat daripada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma.